Siapakah mu'allaf? Masyarakat kita bila kita bercakap tentang mu'allaf, seringkali mereka faham mu'allaf itu adalah mereka yang sebelumnya bukan beragama Islam ataupun lahir sebagai bukan Islam, kemudian mereka menerima Islam dan memeluk agama Islam. Itulah yang masyarakat faham sebagai mu'allaf. Sehinggakan masyarakat kita melihat pendakwah ataupun agamawan seperti Dr. Farid Ravi, kita ada Datuk Kamaruddin, kita ada Firdaus Wam, Bro Syakiri, Marcellus Maurid dan ramai lagi yang asalnya bukan beragama Islam tetapi mereka akhirnya memeluk agama Islam, dan sehingga hari ini masyarakat memanggil mereka dengan panggilan mu'allaf ataupun pendakwah mu'allaf. Maka adakah benar penggunaan istilah mu'allaf yang sebegitu rupa? Jika kita rujuk istilah mu'allaf, ini berasal daripada Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 60 di mana Allah menyebut tentang golongan yang layak menerima zakat. Maka di antaranya disebut al-mu'allafati qulubuhum, iaitu mereka yang mana dilembutkan hatinya ataupun dijinakkan hatinya untuk menerima Islam, ataupun mereka yang perlu dikuatkan atau dikukuhkan ketaatan mereka dan keimanan mereka kepada Islam. Maka adakah orang seperti pendakwah-pendakwah tadi ataupun orang-orang seperti mereka yang telah memeluk agama Islam sekian lama, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mereka telah memeluk agama Islam, layak dipanggil sebagai mu'allaf? Jika mereka masih lagi layak dipanggil sebagai mu'allaf, bermakna mereka juga layak menerima zakat di atas kapasiti zakat mu'allaf. Sudah pasti perkara ini tidak logik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mu'allaf tu? Mu'allaf ini adalah fasa sementara sahaja, iaitu untuk memberi sokongan kepada mereka yang baru memeluk agama Islam dan juga mereka yang belum memeluk agama Islam tetapi mereka ini cenderung ataupun sedang mendalami agama Islam dan dalam fasa mempertimbangkan untuk memeluk agama Islam. Jadi mereka inilah yang dimaksudkan sebagai mu'allaf. Jadi berapa lamakah tempoh mu'allaf ni? Jika di negeri Perlis, tempohnya adalah 5 tahun. Bermula daripada mereka masuk Islam sehingga tahun yang kelima, mungkin kurang daripada itu. Dan tempoh ini berbeza mengikut ketetapan setiap negeri. Daripada ini, kita boleh faham mu'allaf tidak selama-lamanya mu'allaf.